Enak ada jumpa satu pot lepak, pot healing di tengah kota Kuala Lumpur dengan view ke LCC. Makanan pun banyak yang menarik. Macam cantik je, macam menarik je. Siapa yang belum tahu tu, inilah dia The Syndicate Kitchen yang terletak di Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Konsep pot kunyah ni macam food court. Indoor ada, open air macam pot enak kunyah ni pun ada. Lepas order atau lepas kunyah tu, korang kena buat bayaran pada setiap kios makanan yang korang pilih tu tau. First, yang ini Char Kway Teow Sotong Special, dan yang Yazid kunyah ni pula Char Kway Teow Ketam. Ada banyak lagi pilihan sebenarnya, tapi dua ni lah paling menarik hati Enak. Dalam KL ni, Enak susah nak jumpa si cater yang kena dengan tekak Enak. Tapi dekat sini thumbs up Enak nak bagi, sebab ada rasa pedas, rasa kicap tu semua cukup, bau hei pun ada. Kalau tekak tu nak lagi dan lagi pedas, dekat kios yang sama ada ramen tau. Bukan ada satu pesen je, macam Enak kunyah ni lah, ramen chicken chop. Nak yang ringan-ringan, original sate kajang pun ada. Dekat sini ada sate ayam, daging lembu, kambing dan perut. Malah smash burger pun ada kat sini. Jenis lepak tak boleh tak kunyah nasi tu, nasi ayam penyet special dari kios yang ini pula korang wajib kunyah. Serius, semua yang Enak dan Yazid kunyah ni kena dengan tekak kami. Dah kunyah tu, jangan lupa sulam mulut dengan matcha latte dan juga salted caramel cold foam dari kios ni pula. Menarik tertarik kau memang debum kan? So, yuk cuba kunyah. Memang marem weh.